Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan yang simple tapi sedap. Nah, bahan kita yang utama adalah kentang. Ni saya nak ambil dulu kentang, lebih kurang 4 biji. Untuk kuantiti dah sesuaikanlah dengan isi rumah dan selera masing-masing. Nak letak berapa? Nah, kemudian kentang tersebut saya nak potong-potong. Jadi untuk hari ini kulit kentang tu tidak perlu kita buang. Jadi nanti nak cuci dulu boleh, nak potong dulu baru cuci pun boleh. Tapi pastikan bersih lah. Sebab kulit kentang tu kan duduk ni dalam tanah kan. Jadi kena bersih-bersih lah. Nah, ni saya potong lebih kurang seperti ni. Macam wedges tu, saya potong dengan potongan seperti tu. Nah, kentang yang telah dipotong-potong kemudian saya letak di satu bekas bagi memudahkan kerja memasak. Langkah yang selanjutnya, saya nak cuci bersih kentang tersebut selama beberapa kali. Langkah yang selanjutnya, untuk bahan-bahan di sini saya ada bawang merah, bawang putih dan juga cili. Untuk cili, saya akan buang tangkai dan saya akan potong-potong. Selesai bahagian bahan, kita lanjutkan dengan tuangkan air ke dalam kuali sebab kita nak rebus terlebih dahulu kita punya kentang. Tapi rebus jangan sampai dia betul-betul lembut, separah lembut saja ataupun separah empuk. Sambil tu jangan lupa masukkan garam sedikit dan penyedap rasa bagi dia ada rasa lah, dan juga lada hitam. Kemudian kita gaul rata dan biarkan sehingga ia separah empuk. Nah, ni tadi saya dah cek dah separah empuk. Sekarang bolehlah kita angkat dan kita toskan. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Lanjut, di sini saya nak tambahkan sedikit garam. Sebenarnya kalau tak nak tambah pun tak apa sebab waktu rebus tadi kita dah tambah. Tapi sebab saya nak ia rasa sedikit lebih masin, jadi saya tambahlah penyedap rasa dan juga black pepper. Kemudian kita gaul rata. Lalu untuk tepung, saya menggunakan tepung jagung. Nah, kemudian kita salutkanlah kentang kita tu dengan menggunakan tepung jagung. Pastikan semuanya tersalut secara merata. Next, tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah kita goreng kentang yang kita dah salut dengan tepung tadi tu. Ni kita goreng garing sedikit lah. Jangan lupa dibolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Jika misalnya kita punya kentang dah garing, dah kekuningan, bolehlah angkat dan toskan, lalu kita sisihkan ke tepi terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan yang tadi tu, bawang merah dan bawang putih saya nak tumbuk sehingga lumat. Manakala untuk cili, saya biarkan ia dihiris saja. Ni kita akan tumbuk sehingga ia lumat. Jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je kisar. Seperti anda boleh lihat, bahan saya telah pun ditumbuk dengan lumat. Sekarang bolehlah kita ambil ke semua bahan-bahan tersebut. Dengan menggunakan minyak yang sama saya goreng kentang tadi, cuma saya separuhkan je. Lalu saya akan tumis bahan-bahan tersebut sampai jiran kiri kanan, depan belakang bau dan bahan tumisan kita sedikit garing. Sambil tu jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita gaul-gaul rata. Lalu di sini saya juga tambahkan sedikit cuka makan lebih kurang 1 sudu. Lalu kita gaul rata. Nah, kemudian bolehlah masukkan kentang kita tadi tu. Lalu diikuti dengan daun bawang dan juga daun sop. Nah, kemudian macam biasalah kita gaul bagi sebati semuanya. Saya juga tambahkan hirisan cili agar ia ada rasa pedas. Semakin banyak cili semakin sedap lah. Sebab dia ada rasa pedas. Yang suka pedas bolehlah letak cili lebih. Nah, macam tu dah.
Siap dah menu kita pada hari ini. Bagaimana menurut anda? Simple sangat kan? Dan rasanya sedap sangat dimakan dengan nasi putih. Dia ada rasa masin-masin sedikit. Yang tak tahan masin bolehlah kurangkan sedikit garam tu. Bagaimana? Nanti saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Nak tahu kenalah cuba kan, barulah boleh tahu sedap atau tidak sedap. Okeylah guys, jangan lupa tekan like and subscribe and see you next video. Bye bye.